Jadi itulah dia tuan-tuan perempuan, saya menyerulah kepada tuan-tuan perempuan dan diri saya sendiri supaya kita bersama menjaga keselamatan dalam masjid ini. Jangan kita mengharapkan kepada area yang terkhusus saja. Bila kita berada sebagai jemaah di masjid ini, tanggungjawab memelihara, menjaga keselamatan dalam masjid ini ialah tanggungjawab kita bersama. Seperti mana tanggungjawab menjaga keselamatan taman kita juga tanggungjawab kita bersama. Dan di sinilah platform untuk kita bersama-sama dalam satu sungguh kampung. Tak kira kita orang belah kanan ke, kita orang lelaki ke, macam kata Susan Lancaster, orang putih ke, orang biru ke, orang hijau ke, orang coklat, kita orang Malaysia kan. Jadi kita tu call, kita orang kanan ke, orang kiri ke, orang atas ke, orang bawah ke, orang belakang ke, orang depan kita, orang Islam kan. Jadi kita bersama-sama. Sebab keselamatan masjid adalah tanggungjawab kita, dan kita yang akan mendapat manfaat darinya. Dan juga keselamatan di luar masjid, di dalam komuniti kita, di dalam masyarakat kita juga adalah tanggungjawab kita bersama, dan kita akan dapat manfaat dari terlaksananya tanggungjawab kita itu. Kita akan dapat manfaatnya. Bukan orang lain dapat manfaat, kita sendiri yang akan dapat manfaat. Saya tak dapat apa-apa manfaat sebab saya hanya menyampaikan sedikit, berkongsi sedikit ilmu, menyampaikan sedikit pesanan. Kerana Nabi SAW ada menyebut ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Dan Nabi berpesan kepada kami, para ustaz, para asatizah, para ustazah, balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Walaupun tuan-tuan nampak macam ceramah agama, tetapi sebenarnya saya sebutkan itu tentang keselamatan. Kerana Islam itu kafah. Ya alladzina amanu qulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam itu keseluruhannya. Jadi dalam Islam pun ada menyebut tentang keselamatan. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan kamu campakkan diri kamu kerana kebinasaan. Maksudnya kalau kita tak jaga keselamatan diri kita, harta benda kita, dan juga tempat tinggal kita, rumah ibadah kita, bermakna sebenarnya kita sedikit sebanyak mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan. Maka Allah SWT katakan wa ahsinu, maka buatlah kebaikan. Antara kebaikan yang kita boleh buat ialah bekerjasama memastikan keselamatan dalam masjid kita ini terjamin. Semua kita memainkan peranan. Kalau nampak ada orang yang mencurigakan, tak payah tunggu polis tangkap, kita cukup dulu. Lepas cukup baru kita telefon polis sudah tahu. Sebab sekarang ni orang menggunakan agama untuk kepentingan diri. Nak mencuri dia gunakan alasan qiyamul lail. Ini berlaku di satu masjid itu. Tuan-tuan pun baca dalam surah Al-Baqarah satu dua. Saya nak pakai benda ni terima boleh ke? Tengok muka bersih dia. Cik Razak apa nama Zainul? Muka bersih dia macam budak hadis. Saya nak pakai benda di sini. Boleh tak terima? Kalau imam pun tengok boleh. Kena-kena saya pula. Imam tak berapa nak duduk. Boleh. Duduklah nak tidur bareng duduk. Buatlah kubun. Yang nak lepak ke, nak relax ke, nak tidur ke, nak bangun ke, nak tidur ke, duduklah sini kita punya. Tapi sebenarnya dia ada agenda dia. Dia nak mencuri duit masjid pun. Bukan sikit-sikit, sampai ribu duit masjid tinggi. Sebab itulah kita sebagai ahli jemaah kita perlu peka dengan benda ini. Jangan kita harapkan kepada Tok Imam, kepada Tok Bilal, Tok Syah untuk menjaga keselamatan masjid. Kita pun ada peranan kita juga menjaga keselamatan masjid. Jadi itulah dia sedikit sebanyak apa yang kita kongsikan pada pagi ini. Dan saya mengambil kesempatan sini untuk menyerulah kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada data kita yang belum sempurna, puas senang sempurnakan, ada beberapa hari lagi. Kalau dah
sempurna akad dah cukup dah puan dah raya Ustaz, dah raya. Alhamdulillah. Nabi SAW pesan kita, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal fa'annama shoma dahran. Siapa yang berpuasa sebulan Ramadan diikuti 6 hari puasa sunat Syawal, maka pahala puasa seolah-olah dia berpuasa, pahalanya seolah-olah pahala berpuasa setahun. Jadi saya menyuruh kepada tuan-tuan dan puan, kalau ada kesempatan kita sempurnakan puasa 6 kita, dan kalau dah sempurna tu barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah telah memberkati kamu dan memberi berkat puasa 6 dan puasa Ramadan ini, memberi kekuatan kepada kita untuk bersama-sama menjayakan agenda kita bersama, iaitu memastikan memelihara keselamatan rezeki ini dengan sebaik-baiknya. Jadi itulah sedikit pesanan daripada saya mewakili pihak Kementerian Indonesia. Jadi kita sama-sama lah bekerjasama dengan pihak pasukan pilihan Indonesia untuk menjaga keselamatan masjid kita ini, dan juga menjaga keselamatan dalam masyarakat. Kalau ada apa-apa yang terlalu penting, hubungilah hotline PDRM. Saya rasa Tuan Musi pun ada hotline-nya, Tuan pun ada, Cik Zainuri pun ada, Cik Razak pun ada. Telefonlah kepada balai terdekat ataupun hotline PDRM untuk mendapatkan bantuan segera yang beri. Tapi yang pentingnya, bila kita buat terus ini, ada ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah yang kita boleh kongsikan pada pagi ini, tuan-tuan dan puan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita tempat mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita akan bertemu lagi. Kalau nak harap boleh mari itu, saya rasa mungkin payah sikit lah, pasal saya tak ada pergi ini. Tapi mungkin dalam program-program yang lain, insya-Allah kita akan bertemu dan bersua lagi pada masa-masa yang akan datang. Sekian untuk kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Aku nak pada Rasulullah SAW. ورسائل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وبالله الهدايه والتوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Sekian dari ceramah Bapak Siang.